Saya percaya mangsa mati kerana cekikan yang kuat di lehernya, Tuan. Besar kemungkinan dia dirogol dulu sebelum dibunuh jika dilihat pada keadaan mayatnya. Benar, Tuan. Ada kesan air mani pada kemaluannya. Kita perlu siasat latar belakang wanita ni. Tuan, nama mangsa Suzana Osman. Bekerja sebagai eksekutif di sebuah syarikat swasta. Tengok pada gaya hidup mangsa, nampak agak mewah, Tuan. Berapa ramai tinggal di kondo ni? Mengikut keterangan jirannya, mangsa tinggal seorang diri. Sewa kondo ni je, RM4,000 sebulan. Tuan, ini sahaja bahan bukti yang kita jumpa. Rantai ni kita jumpa di ruang tamu. Tak nak kita pergi. Bolehlah tahan. Tapi lama sangatlah Julia. Naik boring aku. Semua stesen dia nak berhenti. Aku dah cakap dah. Naik flight. Kau degil. Nak juga naik kereta api tu. Aku ni bukanlah apa Julia. Kan? Semua hidup aku ni, aku tak pernah naik kereta api. Sajalah. Bawa kau ni. So macam mana? Selama ni kau cuma nampak JP aja kan? Sekarang ni Miss JB dah datang KL, jumpa dengan Miss KL sebagai hebatlah KL. Siapa tu? Kakak aku lah. Hello kak, Misha dah sampai KL ni. Misha? Misha kat mana tu? Tunggu kakak datang ambil ya? Tak payahlah kak. Lagipun kawan Misha Julia dah datang ambil Misha. Misha akan tinggal dengan dia nanti. Kenapa Misha tak nak tinggal dengan kakak? Kan ke mak ada pesan suruh Misha tinggal dengan kakak? Alah kak ni. Tak apalah kak. Biarlah Misha tinggal dengan kawan Misha. Lagipun kita orang sama-sama classmate dulu. Akak jangan risau, okey? I call you back kak. Bye. Hello? Misha? Apa pasal Misha? Kakak kau tak suka kau tinggal dengan aku ke? Bukan tak suka Julia. Tapi dia nak aku tinggal dengan dia. Habis tu? Malaslah aku Julia. Dia tu cerit sangatlah. Nak rimas aku. Setakat ni, 2 suspek telah kita tahan untuk membantu siasatan, Tuan. Tapi, mereka terpaksa kita bebaskan kerana tiada bukti yang mereka terlibat dalam kes rogol bunuh Suzana Osman. Ya. Hasil dari ujian DNA tidak menjurus kepada suspek. Sekarang, kita perlu mencari suspek-suspek lain yang boleh kita kaitkan dalam kes ni. Masalahnya, Tuan, kita tak ada clue kerana kehidupan peribadi mangsa yang agak misteri. Saya faham, Aris. Dan inilah yang menyukarkan siasatan kita. Semua bukti seperti diary mangsa lesap, Tuan. Ini sengaja untuk mengaburi kita. Dan lagi satu, misteri rantai leher yang kita jumpa malam tu belum lagi terjawab. Apa sekalipun, kes ini perlu diselesaikan segera. Ini arahan Tuan Helmi. Buat masa ni, kita sedang menunggu maklumat lanjut dari unit risikan jenayah. Silakan masuk, Miss JB. Uyo. Betul ke kau tinggal kat sini, Julia? Kenapa? Macam tak percayalah. Dahsyatlah kau ni. Apa yang dahsyatnya? Biasa aja. Dulu aku tinggal berdua. Tapi dia dah keluar. Well, elok sangat tu, Misha. Kau temankan aku, okey? Banyak duit kau, Julia. Berapa kau sewa kondo ni? Yang itu kau tak payah tahu. Habis tu, berapa aku nak bayar sewa sebulan dengan kau? Hello. Tak payah ngada, okey? Kita kan kawan baik. Tak payah nak cerita pasal sewa. Sekarang ni kau duduk je dulu. Yang itu kita cerita kemudian. Aku pun saja je, Julia. Ini yang buat aku sayang kat kau ni. Yes. Dah, jom. Aku nak tunjuk kat kau. Inilah dia KL di waktu siang. Cantik kan? Ini baru siang. Belum malam lagi. Kau malam lagi happening. Cantik gila KL ni, Julia. Dah lama aku tak datang sini. Itulah. Kalau kat JB tu tak ada benda, okey? Kat KL lagi happening. Macam malam ni aku nak bawa kau jalan 1 KL. Biar buka sikit mata kau tu. Yalah, kalau kat JB tu nak cuci mata pun tak puas, okey? Right? Alright. Ini maklumat terbaru yang kita terima dari unit risikan jenayah. Rakaman CCTV ini diambil dari parking sebuah kompleks. Suzana Osman sebenarnya
mempunyai hubungan sulit dengan Raymond. Penjenayah yang sedang kita buru sekarang. Maklumat unit risikan juga mengesahkan mereka sering buat pertemuan di lokasi yang berasingan. Hubungan rahsia mereka dipercayai telah lama berjalan dan kita tidak menolak kemungkinan Raymond terlibat dalam kes pembunuhan Susana. Tuan, jika Raymond yang rogol dan bunuh Susana, apa pula motifnya? Kita akan cari jawapannya, Riz. Kalau macam mana pun saya percaya, kematian Susana ada kaitan dengan Raymond. Tuan, kalau tak silap saya, Raymond pernah terlibat dalam 2 kes pembunuhan wanita sepanjang 2 tahun lepas. Saya tahu, Riza. Dan tugas kita sekarang adalah untuk mengejar Raymond walau dengan apa cara pun. Dan ini bukan tugas yang mudah. Kami faham, Tuan. Raymond adalah adik kepada Frankie. Penjenayah yang pernah kita tumpaskan 2 tahun lalu dalam satu operasi menghapuskan kumpulan militan dan sindiket dadah. Seperti mana abangnya, Raymond juga sanggup melakukan apa saja.